Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Dai Ahmad selaku moderator, terima kasih kepada pengurusi masjid, Cikgu Rosli dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai masjid, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka kepada orang yang bertaubat, dan Allah Ta'ala suka kepada orang yang bersih. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang pertama malam ni saya nak sentuh pada tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang kita ni lupa yang kita ini adalah makhluk yang terbersih, makhluk yang terbaik, ciptaan Allah yang paling sempurna sekali, paling elok sekali tuan-tuan. Ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Sesungguhnya penciptaan ini ialah penciptaan kita, diciptakan dalam sebaik-baik bentuk kejadian, daripada setitis air, kemudian dilengkapkan sampai kita jadi sekarang. Dan kita adalah makhluk yang paling elok sekali. Dahlah paling elok, paling cantik pula, paling baik pula. Ada mata yang bagus, ada hidung yang bagus, ada gigi, ada usus, ada perut yang bagus, ada kulit yang bagus. Ciptaan paling bagus. Nama dia apa? Manusia nama dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, sesuatu benda yang bagus, sesuatu bekas yang bagus, maka yang masuk ke dalamnya juga yang bagus-bagus. Contoh, ni nama dia gelas. Ni gelas ni bagus, cantik, bersih, berkilat. Contohlah, walaupun tak berkilat, berkilat dia buat nanti. Maka yang nak diisi dalam dia ialah air yang bersih supaya boleh diminum. Tak tahulah tuan-tuan, Kak Som, kalau Kak Som ada di rumah pinggan, cawan, gelas, pairek, korok yang begitu mahal, beli pada Perancis tu, takkan nak pergi buah air kencing dalam dia. Ni suami akak stroke, ada atas katil, duduk terkedang atas katil tu. So nak kencing, kejap, agak-agak akak nak bagi pada suami tu kencing, nak bagi bekas apa? Pairek, mangkuk hayun, plastik apa. Saya 2-3 minggu lepas pergi masuk hospital lah, duduk dalam ICU tu 4 pagi. Panggil nurse, bang saya nak kencing bang. Nurse tu lelaki, dia hantar dekat saya tempat mangkuk kencing tu yang warna kelabu, sesuailah dengan kencingnya. Taklah pula dia bagi dekat saya mangkuk korel pula. Boleh faham maksud saya? Kalau mangkuk yang bagus, pinggan yang bagus, gelas yang bagus, maka yang mengisi ke dalamnya pun yang bagus. Tapi kalau bekasnya tak bagus, tempat isinya pun, orang tua-tua dulu belah-belah Kedah tu, kalau tak sihat, muntah, batuk, buang kahak, nama dia ketok nama dia. Dibuangnya dalam ketok tu. Ketok tempat dia tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak ni, nama dia Dai Ahmad ni. Orangnya segak, cantik, elok, Allah Ta'ala ciptakan. Maka Allah Ta'ala menciptakan sebaik-baik bentuk mangkuk, sebaik-baik bentuk cawan, sebaik-baik bentuk gelas. Maka benda yang nak masuk dalam perut Ustaz Ahmad, minuman yang nak masuk dalam perut Ustaz Ahmad, makanan yang nak masuk dalam badan kita, mesti yang terbaik.
sesuai dengan terbaiknya badan manusia. Sebab itulah Allah haramkan makan benda-benda yang tak elok. Nak makan benda yang elok sahaja. Ayat Quran, Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. lagi Kulu Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. baik. Allah Ta'ala pesan, wahai orang yang beriman, makanlah benda yang baik-baik yang Allah bagi rezeki pada kamu. Sebab apa baik? Sebab badan kita baik, darah kita baik, usus kita baik, jantung kita baik, perut kita baik. Kejadian manusia ni baik. Yang busuk-busuk jangan masuk, yang tak elok jangan masuk. Apa benda yang tak elok yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, jangan dimasukkan dalam badan kita. Nama dia apa? Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah Ta'ala kata jangan makan, diharamkan pada kamu bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang Allah Ta'ala sebut yang kamu sembelih bukan kerana Allah. Jangan masuk dalam badan yang bersih. Kalau orang tanya kita, Ustaz, kenapa tak boleh makan babi? Jawapan dia senang, Allah yang haramkan. Yalah, Allah yang menciptakan babi. Kenapa kita tak boleh makan babi? Dia yang cipta, dia kata tak boleh makan. Bang, bukan semua benda dicipta untuk dimakan bang, walaupun dia binatang. Ada binatang yang dicipta untuk kita makan, ada binatang yang dicipta untuk kita tunggang, ada binatang yang Allah Ta'ala cipta untuk susunya, ada binatang yang dicipta untuk buat kerja kepada manusia. Bukan semua boleh belah, bukan semua boleh makan. Salah satu benda yang Allah tak bagi makan apa dia? Babi. Babi Abang Haji tak boleh sebut nipis, babi tak boleh, dia babi. Okey Ustaz, kalau tak boleh makan babi, kenapa Allah ciptakan? Batu pun Allah cipta, tapi tak boleh makan. Tanah pun Allah cipta, tak ada orang buat sup tanah. Sebab kerja batu untuk buat jalan, kerja tanah untuk tanam pokok, kerja binatang untuk apa? Masing-masing ada tugasan dia. Contoh, labah-labah. Apa tugasan labah-labah? Macam tak ada function je Ustaz. Dalam kakinya kurus-kurus pula Ustaz. Apa function dia? Function dia supaya dia membuat sarang labah-labah. Bila dia buat sarang labah-labah, dia memerangkap nyamuk. Bila nyamuk melekat pada sarang dia, dia makan. Maka fungsi labah-labah ialah menghapuskan nyamuk secara semula jadi. Di mana sarang labah-labah berada? Sarang labah-labah berada pada pokok. Bila pokok banyak, labah-labah banyak, nyamuk akan kurang. Kita sekarang tebang pokok, bina bangunan, pokok tak ada. Di mana labah-labah nak buat sarang? Tempat dia tak ada. Bila tak ada, nyamuk bermaharajalela. Maka jadilah demam denggi kebanyakannya berlaku di bandar. Dia tak berlaku di kampung. Sebab di kampung banyak pokok, di bandar tak ada pokok. Itu tugas labah-labah. Allah juga jadikan ulat. Ulat pun kita tak boleh makan, ulat. Kenapa Allah jadikan ulat? Dia adalah ejen untuk menghancurkan binatang yang dipanggil bangkai. Dengan adanya ulat, bangkai cepat habis. Dengan adanya ulat, dia menggemburkan tanah. Itu kerja ulat, bukan untuk dimakan. Habis itu Ustaz, kenapa Allah Ta'ala jadikan harimau? Harimau pun tak boleh dimakan. Ya, untuk menjadikan alam ini elok. Harimau duduk di hutan, binatang pun duduk di hutan. Yang akan memakan binatang itu ialah harimau. Dengan adanya harimau, maka populasi binatang semuanya akan menjadi baik. Babi pun tak banyak sangat sebab rimau duk ada. Binatang ini pun tak banyak sangat sebab rimau duk makan.
Habis tu ustaz, kenapa Allah jadikan babi? Allah jadikan babi bukan untuk dimakan. Tugas babi apa dia? Tugas babi ialah dia adalah pencerna binatang, dia adalah pencerna bangkai, dia adalah pencerna yang memberikan kepada binatang yang dah mati, dihancurkan dengan begitu cepat. Sebab itu babi dia makan, dia berak, dia makan dengan cepat. Di antara binatang yang paling bagus membuang kumuhan ialah babi. Sebab tu Allah ciptakan babi. Disebabkan dia makan benda yang kotor, disebabkan dia bergelumang dengan benda yang kotor, dia tidak layak masuk dalam badan manusia yang bersih. Yang layak masuk dalam badan manusia yang bersih ini air yang bersih, minuman yang bersih. Yang arak, yang mabuk tak layak masuk. Yang layak masuk dalam badan kita apa dia? Makanan yang dihalalkan. Yang haram tak layak masuk. Kenapa Ustaz? Kerana Allah menjaga manusia, Allah menjaga tubuh badan manusia. Maka biarlah babi itu duduk di hutan. Dia makan bangkai, nanti dia dimakan rimau, selesai masalah. Bukannya boleh kita pujuk babi. Babi, macam ni mah. Kita buat kandang untuk awak, kita bela awak. Itu bukan kerja kita. Dan dia pun tak sangka. Baru pula. Lagi seronok lah dia tuan-tuan. Bukan kerja dia. Masing-masing buat kerja. Ulat dengan ulatnya, rimau dengan rimaunya, babi dengan babinya, manusia dengan manusianya. Itulah hikmah. Kalau orang tanya pada kita, kenapa Allah ciptakan babi tetapi kita tak boleh makan babi? Ya, bukan semua ciptaan Allah untuk dimakan. Tuan-tuan, cuba tengok baju yang saya pakai ni Ustaz Ahmad. Baju ni baru siap kemarin. Oh, basuh-basuh terus pakai Mat untuk Masjid Ar-Rayyan ni Mat. Dibuat daripada benang. Daripada kapas dipintal jadi benang, jadi baju. Cantiklah semayang. Di rumah makcik ada satu benang lagi, tapi tak jadi baju, dia jadi mop. Siapa yang buat? Kilang kain yang sama. Kilang kain yang sama buat baju, kilang kain yang sama buat mop. Maka dijadikan mop. Anak kencing mop, berak mop, sampah mop, segala kuman ada dekat kain mop. Makcik-makcik ambil tak kain mop tu buat baju? Yang situlah dia lap, di dapur pun dia lap, dalam tandas pun dia lap, dekat lantai pun lap, atas tangga pun dia lap. Tiba-tiba makcik ambil baju mop. Cantiknya baju hajah, baju mop, tobat lahum orang tak pakai. Sebab kerja dia adalah untuk mop. Yang kita pakai baju yang cantik. Begitulah kerja babi untuk jadi mop, bukan untuk awak makan. Teruskan babi dengan mopnya, teruskan kita dengan makanan yang bersih. Settle masalah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jangan rosakkan tubuh badan manusia ni dengan benda yang kotor. Termasuklah makanan yang kotor, termasuklah minuman yang kotor. Jangan bagi masuk dalam dia. Ustaz, kalau saya tak makan babi, saya makan beras. Pastikan beras itu halal. Jangan ambil riba, jangan ambil rasuah. Kau belasah kau beli beras. Tak cantik. Kan kita bacakan orang-orang yang makan benda yang haram. Kalau dia makan benda yang haram, kalau dia berdoa 40 kali subuh, Allah tak terima doa dia. Orang yang makan benda yang haram, satu daging yang tumbuh daripada dia benda yang haram, neraka layak pada dia. Kullu lahmin nabata min sukhtin fanara aulabi. Bukan setakat benda binatang makanan yang haram kita tak boleh makan. Benda tu halal tetapi diperolehi dengan cara yang haram pun haram dimakan. Contohnya apa? Baru nak masuk tajuk. Contohnya korban. Masjid kita tahun ni nak buat korban. Tuan Haji, berapa banyak je tahun ni? 13 ekor. Siapa yang boleh sembelih? Saya boleh sembelih. Saya tukang sembelih.
Nama apa Tuan Haji? Nama saya Haji Abdullah terbaca. Saya tukang sembelih orang, Ustaz. Oh, terima kasihlah. Kami tak sembelih orang, kami sembelih lembu. Boleh Tuan Haji sembelih? Boleh. Sangat kerja saya Tuan Haji. Oh. Berapa upah dia? Saya tak minta upah duit. Saya cuma minta setiap binatang yang saya sembelih, kepala dia itu saya nak. Lembu tu kalau 13 ekor, 13 ekor kepala lembu saya minta. Yang tu upah saya. Maknanya Tuan Haji tak minta duit lah. Tak. Saya tak nak duit. Alhamdulillah. Jimat duit masjid. Dia pun bawa balik lembu dengan kepala-kepala tu, bawa balik tuan-tuan. Hoi. Banyaknya abang daging dapat, lembu dapat. Inilah upah abang sembelih lembu korban. Masjid bagi upah daging. Haram. Tapi ustaz tu lembu bukan babi. Betul. Babi tu abang sembelih muharam, tak sembelih muharam. Lembu ni walaupun abang sembelih halal sembelihan dia, tetapi abang mengambil upah daripada mana-mana bahagian binatang korban, maka hukumnya haram. Nasib baik saya tak ambil ustaz. Sebab apa saya tak ambil upah? Sebab saya bukan tukang sembelih, saya tukang lapah. Oh, tukang lapah macam mana pula? Orang awam dapat sekilo, saya dapat 5 kilo ustaz. Sebab kami buat kerja ustaz, dia bagi lebih lah. Haram. Orang lain sekilo, abang pun sekilo. Oh, saya yang buat kerja teruk daripada subuh ustaz sampai petang ustaz. Itulah nama dia korban. Lain kalau dah habis dah, satu bandar dah datang ambil dah. Daging korban ada lebih 50 kilo. Baik, daging korban ada lebih lagi 50 kilo. Jadi yang mana yang baki yang ada ni ambil lah. Seorang sekilo ambil, tambah ambil. Daripada daging tu busuk kan, tak boleh peti air kan busuk, ambil. Maka pada masa itu jadi harus. Sebab apa harus? Sebab orang dah ambil dah. Dah habis semua orang dapat dah, masih berbaki, silakan ambil lebih. Tetapi kalau buat siap-siap, untuk orang awam kita bagi sekilo, untuk yang buat kerja kita bagi 3 kilo. Sebab dia orang yang buat kerja. Haram. Habis tu ustaz, tahun lepas saya ambil 5 kilo sebab saya yang tukang lapar. Pulangkan balik 4 kilo sekarang. Bayar balik 4 kilo tu. Dah telan dah ustaz, pergi beli dekat pasar, bayar balik 4 kilo. Dah. Masa tu tak tahu ustaz. Sekarang saya dah beritahu. Menyesal datang malam ni ustaz. Tahu pula. Kalau tak datang, betul ustaz. Abang nak masuk neraka dengan sebab makan benda haram. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, ibadat ini diterima dengan sebab 4. Ada ilmu sebelum buat. Niat yang betul ketika mula-mula nak buat. Sabar ketika sedang buat, dan redha bila dah buat. Ulang balik 4 benda ni. Ibadat ini akan jadi betul, ibadat ini akan jadi diterima bila awak belajar dahulu sebelum awak buat. Saya dulu tuan-tuan, kerja saya ialah menjaga lembu korban. Malam-malam nak raya saya duduk sampai pukul subuh jaga lembu di sekolah saya. Jadi pukul 12 malam duk tengok, duk suluh lembu. Lepas sembahyang Isyak, ada satu makcik dia datang. Saya tanya, "Ya kak, apa kak?" "Nak tengok lembu ustaz." "Oh, kak masuk korban ke tahun ni?" "Masuk." "Kenapa nak tengok lembu?" Dia kata takut lembu tu tak kenal kak. Nanti di hari kiamat jenuh dia cari pula mana makcik ni yang sembelih, macam mana nak jadi kenderaan, kata dia. Sudah makcik ni. Saya kata, "Makcik nama apa?" "Tu dia lembu tu." "Tu dia tu." Dia pergi tengok lembu tu, lembu pun tengok, kenal nonton lembu ni. Sudah tuan-tuan ni. Nombor 1 tuan-tuan, belajarlah. Adik-adik, jom kita belajar dengan orang-orang lama dalam kampung kita ni. Macam mana nak sembelih lembu, macam mana nak sembelih kambing, macam mana nak sembelih ayam. Belajarlah, seronok. Dengan bangganya. Ada yang tak belajar, main sembelih je. Tak mati lembu tu. Duduk berjalan keliling masjid menor tengok orang tuan ni.
Jom adik belajar. Kita masjid baru, jumpa dengan pengurusi masjid, tubuhkan kelab geng mandi mayat. Belajar mandi mayat. Bila ada yang kematian, orang muda yang mandikan. Hebat. Ustaz, takut ada badi mayat Ustaz. Tak adanya badi, dia dah mati. Nanti dia ikut balik Ustaz. Tak adanya ikut, dia dah tanam dah. Mandi mayat yang paling senang. Bukan macam mandi orang hidup. Mandi orang hidup, mata masuk sabun, dia marah. Mandi mayat, angkat dia ikut, tolak dia ikut, tarik pun dia ikut. Kita angkat kepala dia pelan-pelan, tak ada dia marah. Mana ada mayat marah? Apa main kepala? Mana ada tuan-tuan? Tuan-tuan, belajarlah tentang korban. Nabi Muhammad buat korban tak? Ya. Binatang apa yang Nabi korban? Kambing. Berapa ekor kambing? Warna kambing Nabi apa? Rupanya nak buat daging korban tu tuan-tuan, lembu atau binatang korban pun yang terbaik, pilih warna dia. Sebab tu saya seronok dan saya ketawa. Sebab ada orang buat kempen korban murah. Korban murah, daftar sekarang, korban murah. Mana kau belajar ni korban murah? Kau ingat apa? Kereta murah ke? Umrah murah ke? Korban lagi mahal, lagi bagus. Apa punya kempen korban murah ni tuan-tuan? Satu Pulau Pinang dia cari. Masjid korang berapa ringgit korban? Oh, kami 6,000. Bapak mahal. Surau sana lagi mahal 8. Bapak 8,000. Surau sini 2,500. Ha, ini murah, saya ambil. 2,500 seekor lembu turun benda lori, jatuh terjelepok tuan-tuan, tak bangun sampai subuh dengan kuruh kering dia. Adakah Allah menerima korban macam ini? Korban buat yang terbaik. Walan lan nak buat korban, pemberian kita Allah hanya terima bila kita buat yang paling kita sayang, bukan paling murah. Ubah pahaman tu tuan-tuan. Cari yang paling gemuk, cari yang paling cantik, cari yang paling sihat. Belajar sebelum buat. 2, perbetulkan niat masa buat. Perbetulkan niat. Kenapa buat korban ni abang? Kalau abang tak buat, apa kata orang? Rumah boleh beli, kereta tak boleh beli. Korban tak buat, nanti orang boikot abang pula. Sebab itu abang buat. Oh, sebab orang lah. Kenapa abang buat korban tuan ni abang? Abang kan AJK masjid. Kalau tak buat, apa pula kata orang? Niat awak tak kena. Niat kerana apa? Lillahi ta'ala. Inna a'tayna fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allah Ta'ala kata dia bagi kita nikmat yang banyak. Pergilah semayang dan pergilah buat korban. Sebagai tanda bersyukur, buat korban. Yang ketiga, bila awak buat kena sabar. Bila awak buat kena sabar. Bila giliran saya ni? Asyik orang lain dipanggil nama saya bila? Oh, marah. Bila dapat daging korban, takkan 2 kilo je saya yang buat korban. Takkan 2 kilo je. Saya nak lidah, saya nak kepala, saya nak ekor. Telur lembu mana telur lembu? Astaghfirullahalazim. Tak kena ni bang. Kalau abang nak telur dia, kalau abang nak lidah dia, abang nak otak lembu, abang sembelih seekor lembu di rumah abang. Abang cuma ambil satu bahagian, kena kongsi 7 bang. Mana boleh abang dapat seekor lembu tu, 1 ekor tu abang nak semua, kena bagi 7 lah bang. Oh, dahsyat tuan. Dan yang keempatnya, redha bila kita dah buat. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, terima kasihlah tolong buat korban untuk saya Ustaz. InsyaAllah saya halalkan semua dan saya pun minta halal Ustaz. Jangan ungkit. Aku tak halal korban aku. Aku tak halal. Oh, sudah tuan-tuan. Orang macam ni tahun depan jangan ambil nama dia. Pangkah. Tak nak pangkah, atromen dia tuan-tuan. Jadi kesimpulan dia apa? Biarlah yang masuk dalam badan kita yang bersih,
dan kita keluarkan kekotoran daripada badan kita. Kekotoran dan bersih inilah tuan-tuan memerlukan pengorbanan. Wallahu a'lam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat Nabi Ibrahim fa asbaha khalilur rahman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadha Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Di antara pengorbanan yang perlu kita lihat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim keseluruhannya. Yang pertama wajismu lillah. Nabi Ibrahim sanggup membiarkan tubuhnya dibakar semata-mata untuk mempertahankan tauhid. Wa badalahu fil qurban, bahkan anaknya sendiri sanggup dikorbankan untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahluhu lil bidiyah, dan Nabi Ibrahim sanggup meninggalkan sisi hajat dan sisi Nabi Ismail alaihissalam di satu tempat yang tidak ada apa, tanpa dan tidak ada air. Begitu juga dengan wa ma'luhu difa', dan Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan hartanya semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu pelajaran hikmah daripada peristiwa ini, kerana korban ini kita nak belajar mengenai apa pun berlaku perintah Allah adalah utama. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kegelapan ini ada 5 benda. Benda gelap ni ada 5. Yang pertama dunia. Dunia ni gelap. Cerah aja ustaz. Cerah aja ustaz. Oi, Nabi sebutkan dalam hadis dekat-dekat nak kiamat, yang cerah jadi gelap, yang gelap jadi cerah. Sampai tak tahu mana benda betul, sampai tak tahu mana benda salah. Kita tak tahu hari ni tuan-tuan, mana satu benda yang betul, mana satu benda salah. Gelap kita sekarang ni. Ada orang terkata, ustaz jual minyak Little Jungle ke? Masa bila? Tu ustaz pakai baju Melayu, duk sapu minyak sendi kat betih ustaz tu. Dia pun hantar gambar kat saya. Loh, bila masa pula saya pakai baju Melayu hari raya ni duk sapu minyak Little Girl, Little Jungle ni bila? Tu nama dia AI. AI pun kita kena tipu. Tu nama dia gelap. Ada yang kata, ustaz, hari ni kami jemput ustaz, tak lagi dalam ustaz ceramah tu, ustaz tolong habang lah kebaikan jual ubat prostat ustaz yang jual tu. Bila masa pula saya jual ubat prostat pula dah? Rupanya dalam TikTok banyaknya tuan-tuan iklan ubat prostat Ustaz Kazim. La ilaha illallah. Yang tu pun kita tak tahu betul ke salah. Di Amerika tu tuan-tuan. Dia pun duk cerita ada makhluk asing duk berjalan dengan Trump. Duk salam dengan Trump ni.
Betul ke? AI kot ni. AI pun ada bayang. Wah, sudah tuan. Dia kira ada bayang, betul ya? Anda nampak kepala panjang. Ni depa makhluk asing UFO. Tak lama main, betul kawan? Sudah tuan-tuan. Main bola. Tang situ pun kita tak tahu. Tuan-tuan duk gelap. Ni dia pun duk perang Iran lah apa lah tuan. Betul ke puak ni perang pun kita tak tahu. Dia pun boleh buat macam-macam tak perang ke tak perang ke? Macam mana cerita ni? Saat perang, saat tak perang, saat jadi, saat tak jadi, perang lagu mana? Lain-lain pergi main bola sekali. Piala Dunia. Iran main bola, di Amerika pula main bola Piala Dunia. Perang kejadah apa? Tuan-tuan ni kalau perang dengan Perak tu, tuan-tuan pergi main bola di Perak, tobat lahum tak pi tuan-tuan. Depa boleh duk perang bom sana bom sini. 6 hari bulan Jun main bola sepak Piala Dunia di Amerika. Amerika tuan rumah, yang mainnya Iran. La ilaha illallah lah. Yang kita duk batu kawan ni, mampu lah Amerika. Kenalah, kenapa dia pemain bola relax? Tu nama dia dunia zulumat. Zulumat tu apa? Gelap. Kenapa gelap dunia? Sebab kita tidak bertakwa. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau awak nak tahu kebenaran dunia, as-siraju at-taqwa. Bila awak jadi orang bertakwa, awak dapat melihat mana yang salah, mana yang betul. Jadilah orang bertakwa. Kubur adalah gelap. Ni tempat yang kita nak pergi ni, nama dia kubur. Gelap. Yang boleh bagi cerah dia apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tayyibah laqinu talqin. Talqin tu apa? La ilaha illallah. Itulah talqin, mengajar mengucap. Talqin ni ada berapa kali ustaz? Banyak kali. Pertama waktu dia nak mati, anda mautakum, laqinu anda mautakum. Ajarkan talqin kepada orang yang nak mati. La ilaha illallah. Dia pun ikut. La ilaha illallah. Betul tu. Lulus ya. Lulus ya. Sebab tu ustaz-ustaz tajwid yang mengajar mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 4 harakat. La, hai, ni bukan kelas tajwid ustaz. Dia marah ulama majlis tu mat jaiz munfasil 4 harakat. La 4 harakat. Sudah tuan-tuan. Sebaik malaikat mau tak sepak ustaz ni tuan-tuan ni. Orang yang sakit mana boleh sebut betul lah. Lidah dah tergulung lah. Yang boleh sebut betul dalam drama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu drama tuan. Hak sakit betul-betul ni kod dan dia. La ilaha illallah. Betul lah tu. Yang itulah yang mencerahkan dia dalam kubur. Sebab tu bila pi ke kubur lagi, hai si Polan bin si Polan, ingatlah perjanjian kita ketika kita hidup dalam dunia. Kalimah kita la ilaha illallah mencerahkan kubur. Dibagi ingat walaupun dah mati. Dia dengar ke ustaz? Kan kita ingat kata-kata amalan yang paling lama sekali Ustaz Ahmad, amalan menuntut ilmu. Apa amalan yang paling lama? Menuntut ilmu. Bila? Daripada dalam buayan sampai liang lahat. Liang lahat masih belajar. Talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Maka tak heran di atas kubur kita mengajar lagi tuan-tuan. Baca Quran sekejap aja. Baca Quran pendek ya, 10 minit, lepas 10 minit main TikTok. Tapi mengaji setiap hari, mengaji setiap malam, 40 tahun, paling lama sekali ibadat tuan-tuan. Apalagi kegelapan? Kegelapan di dalam dunia, kegelapan di dalam kubur, kegelapan bila buat dosa.
Orang yang buat dosa ni hati dia gelap, maka nak mendatangkan cahaya, nama dia taubat. 4. Akhirat adalah gelap. Tuan-tuan jangan duk bayang akhirat ni cerah menerang ni tuan. Ni nak pi mana ni? Tolong, siapa boleh tolong? Nak pi mana ni? Tak tahu. Maka yang akan mencerahkan awak di hari kiamat ialah amalan soleh. Yang mencerahkan kita di hari kiamat ialah amalan soleh. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, supaya kita cerah di dunia, supaya kita cerah hati kita, supaya kita cerah di dalam kubur, supaya kita cerah di siratul mustaqim, supaya kita cerah di antara salah satunya ialah amal soleh. Amal soleh yang kita buat tu apa dia? Salah satunya ialah pengorbanan. Benda yang paling kita sayang dalam dunia ni tuan-tuan, dunia. Kadang-kadang anak tambah-tambah lama dapat anak kahwin, tak dapat anak. Lama kahwin, tak dapat anak. Berdoa siang malam, ya Allah nak anak. Tak dapat-dapat. Ya Allah nak anak. Tiba-tiba dapat anak. Ui, seronoknya. Macam itulah Nabi Ibrahim. Kahwin lama. Tak ada anak, doa, dapat anak Nabi Ismail. Seronoknya. Dapat anak Nabi Ismail. Ibrahim, kamu sayang tak Allah? Sayang. Kamu sayang tak anak kamu? Sayang. Mana kamu sayang? Allah ke anak? Allah. Kalau begitu, sembelih anak kamu, aku nak tengok. Ini cabaran iman. Ibrahim, sembelih anak kamu. Kalau kamu sayang pada Allah, sembelih. Baik. Tak ada pula dia cakap dalam mimpi tu. Tak ada pula Nabi Ibrahim kata, tidur tak basuh kaki, dia main mimpi macam-macam. Tak, dia tak kata macam tu. Sebab mimpi Nabi benar. Pergi tanya dekat anak dia, Nabi Ismail. Semalam ayah mimpi, Allah perintahkan ayah sembelih Pendapat lagu mana? Ayah dia kata, buat if'al ma tu'mar. Buatlah wahai ayahku. Loh, Nabi Ismail kata, buat Dia tak blame ayah dia tak salahkan ayah dia. Itulah pak lain kali. Nak tidur tu bacalah qul wallah dulu ke, basuh kaki ke, ambil wuduk ke, ni dak main tidur saja. Tidur mimpi sembelih orang. Nabi Ismail tak kata lagu tu. Isteri dia pula Siti Hajar, buatlah abang tu perintah Allah. Takkan Allah nak buat jahat kat kita. Buat sajalah abang Siti Hajar tak macam Kak Som. Abang tak merasa macam mana teruk beranak. Orang setengah mati beranak, dah besar nak sembelih lah. Dia tak macam kita, nak keluar 300,500, 500,500 pun berkira. Bayangkan Nabi Ibrahim, awak sayang anak? Ya, awak sayang Allah, sembelih anak. Boleh? Sekarang ni, makcik sayang dak Allah? Sayang dak duit? Sayang, pi korban. Kosong banyak Berapa ringgit satu bahagian cikgu? 800,500. Makcik sayang Allah ke sayang duit? Allah ambil duit makcik 10,000 tu bagi 8,500 kat cikgu buat korban. Apa pula? Nampak ni. Tadi kata sayang Allah, maknanya makcik masih simpan dunia dalam hati kita. Ustaz, bukan macam tu Ustaz. Dah masuk isyak belum? Dah isyak dah? Belum lagi? Berapa minit? 2 minit lagi, 8.42. 8.41. Tuan-tuan, ni dunia dalam hati. Saya macam ni Ustaz. Saya nak masuk dah 850, nak bagi dah, jumpa dah Cikgu Lee. Lepas tu dia tak mau lah. Awak dia tak mau, dia kata penuh.
Dia kata habis, penuh, habis. Tu yang tak buat tu lah sayang sungguh. Cadang nak buat. Kalau gitu makcik buat korban di rumah makcik. Oh boleh no. Boleh ha? Tak buat di masjid pun tak apa, tak buat di surau pun tak apa, dia buat di rumah makcik. Oh boleh no. Awak tak boleh pula. Nak buat di mana ustaz? Lah sembelih belakang rumah pun boleh. Belakang rumah makcik habis lah ustaz, tak ada buat dapur habis dah. Kalau gitu sembelih atas bumbung, boleh makcik weh. Ubah pemahaman kita, korban bukan hanya mesti buat di masjid, di mana-mana pun boleh buat. Simple. Aku korbankan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, itulah nama dia pengorbanan. Satu, korbankan apa yang kita sayang. Yang paling kita sayang ialah Allah. Tak ada siapa yang boleh mengatasi Allah. Nombor dua yang kita paling sayang ialah Nabi Muhammad. Tak ada siapa yang boleh mengatasi Rasulullah. Nombor tiga yang paling kita sayang ialah jihad pada jalan Allah. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Baca ayat dia. Qul ulang balik. Qul wa ikhwa wa azwajukum wa ashiratukum wallah aywa. Baik, Ustaz Ahmad ni dia hafal Quran, saya tak hafal. Jadi mana-mana ayat saya tala kat dia tuan-tuan. Tambah-tambah lepas sakit jantung ni pula lagi senang tuan-tuan. Apa pun bagi kat dia. Ayat Quran saya tolak kat dia, hadis Nabi pun saya tolak kat dia. Kalau dia tak boleh sambung, saya tolak dia terus tuan-tuan. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ahmad tadi, ni pun hafiz juga ni. Apa nama? Apa nama lupa? Ustaz Said ya. Ini pun hafiz juga. Lepas ni kita tolak dia pula mak. Subhanallah. Ayat yang Ustaz Ahmad baca tadi ialah surah At-Taubah juzuk 8 ayat 24. Ada 8 benda yang kita suka dalam dunia. Salah tak? Tak. Sebab 8 ni Allah Ta'ala bagi kepada kita perasaan cinta, suka, sayang. Allah yang bagi. Apa dia? Nombor 1, mak bapak. Yang paling kita sayang mak bapak. Allahu Akbar. 2, anak-anak wa abna'ukum. 3, wa ikhwanukum, adik-beradik kita, kakak, abang. Itu adalah yang kita sayang. Nombor 4, wa azwajukum, pasangan awak, isteri awak, suami awak. Wa ashiratukum, orang yang kamu campur. Kumpulan, geng, jemaah. Kita sayang tau jemaah kita. Ni jemaah masjid, tambah-tambah parti sekarang. Parti tak pawai pun kita sayang. Yang kamu duk campur, keluarga kamu, wa ashiratukum. 5, wa amwalun iqtaraftumuha, yang kamu sayang. Nombor 5 apa dia? Harta yang kamu takut hilang. Tu tengok harta kita paling takut hilang. Handphone hilang semua. Teriak. Makcik bukan ingat nombor Ustaz. Oh, semua duk tekan situ, hilang menatang tu pula dah. Sudah entah ni. Hilang barang mak apa, sayanglah. Balik rumah, suami tanya, cincin mana? Loh, tinggal tempat semayang, ambil wuduk tadi tu, patah balik pukul 3 pagi. Piduk gagal di tempat wuduk. Suluh tam mana pula cincin ni. Tu harta. Wa tijaratun takhshawna kasadaha.
Nombor 7, bisnes yang kamu takut bankrupt. 8, wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal yang kamu suka. Rumah, negeri, kampung kamu suka. 8 benda ni kata Allah, manusia suka. Tetapi jangan lebih daripada Allah, jangan lebih daripada Rasul, jangan lebih daripada jihad. Hang sayang mak hang, sayanglah, tapi tak boleh lebih daripada Allah, tak boleh lebih daripada Nabi, tak boleh lebih daripada jihad. Hang nak sayang isteri hang, sayanglah, tak boleh lebih daripada Allah, tak boleh lebih daripada Nabi, tak boleh lebih daripada jihad. Hang sayang harta hang, sayanglah, tapi Allah nombor 1, Nabi nombor 2, nombor 3 jihad. Okey Ustaz, kalau saya meletakkan 8 ni melebihi yang Allah, Rasul dan jihad, macam fatarabbasu, tunggu bala akan sampai pada kamu, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehinggalah Allah turunkan urusan pada kamu, bala kesusahan pada kamu. Sebab tu tuan-tuan, kalau bertembung dengan Allah, menang Allah. Kalau bertembung 8 benda tadi dengan Nabi, menang Nabi. Tak ada siapa boleh mengatasi Nabi, walaupun isteri kita. Abang sayang isteri abang ke sayang Nabi? Oi, sayang isteri ya, dia tak ada. Tidur luar saya. Tak ada isteri saya. Sudah. Bang, abang fasik. Allah kata dia tadi, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Siapa yang sayang 8 tadi mengatasi Nabi, jihad, Allah, fasik. Kak Som sayang suami kan Nabi? Suami lah dia yang duk bagi makan kita. Kak Som fasik tu. Tudung labuh pergi ke punggung tak guna. Tak boleh lebih daripada 3 ni. Apa yang Nabi suka, wajib kita suka. Apa yang Nabi tak suka, wajib kita tak suka. Nabi sayang pada sahabat, wajib sayang pada sahabat. Jangan siapa-siapa hina Nabi, dan jangan siapa-siapa hina orang yang Nabi sayang. Tak ada sebab kita nak sebut sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar tak pernah menyusahkan kita. Apa pasal kita nak kata kat dia? Nak bagi contoh pun tak boleh, tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan pertahankan tak sayang apa yang Nabi sayang. Tuan-tuan nak jadi apa? Kumpulan kamu ke, geng kamu ke, jemaah kamu ke, di bawah, Nabi di atas. Tegur dia, nasihat dia. Ni hukum, jangan main-main, tuan-tuan. Kita tak boleh main-main. Benda hak Nabi sayang, kita kena sayang. Nabi kata aku suka. Pada sahabat aku tak ada depa ni apa jadi, tuan-tuan. Tuan-tuan baru masuk sekupang RM1 dalam tabung tadi. Masuk RM1. Tuan-tuan baru buat korban 850, tuan-tuan rasa besar lah. Sayyidina Abu Bakar dia mengorbankan harta dia seluruh pada Islam. Bila ditanya pada dia, Abu Bakar, hang tinggal apa untuk isteri dan anak hang? Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan hari ni boleh sebut Abu Bakar? Bagi RM850 korban pun bising dah. Bila? 10 tahun lepas. Jangan cakap main-main, tuan-tuan ini. Nak ditimbang iman Abu Bakar dengan beratnya seluruh dunia ni, berat lagi iman Abu Bakar. Tapi ustaz-ustaz kena faham, ni cerita di zaman jahiliah. Jahiliah bukan semua orang jahat, tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata Abdullah tu jahat, Abdul Muttalib tu jahat, Khadijah jahat? Tak, tuan-tuan. Tolonglah jangan bagi contoh benda yang tak patut dijadikan contoh. Kita masuk RM1 tu rasa besar dah. Cuba tuan-tuan jadi Sayyidina Abu Bakar. Sekupang pun tak tinggal apa. Bila bapak dia tahu, bapak dia buta, bapak Sayyidina Abu Bakar ni buta. Bila dia tahu Abu Bakar ni bagi harta semua, dia mai rumah Sayyidina Abu Bakar. Anak Sayyidina Abu Bakar ni cucu dia tahu, tok mai. Dia ambil kain, dia ambil batu, dia tutup batu.
Pak dia kata, dengar cerita ayah hang bagi semua sedekah tak ada apa. Dah tu ada lagi. Ni nampak ni ada lagi ni, mas-mas pun ada lagi ketik-ketik ni. Dah tak apa. Tu dia tuan-tuan, anak beranak pakat semua, sedekah semua. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan. Jangan sampai kita menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah nama dia korban. Faham betul-betul tuan. Anak saya anak ke anak sayang Allah? Allah korban. Adakah Allah tu zalim suruh korban matikan anak? Dah, Allah nak test asah pisau betul-betul punya. Anak boleh sound lagi ayah. Asah tajam sikit aku tak luka lagi nanya. Bagi tajam sikit baik. Asah betul tak? Bila sembelih tak jalan pula dah. Ayah tutuplah saya ni. Ayah kesian kat saya ni. Supaya macam tu tuan. Datangnya perintah Allah, dah lah Ibrahim oi, tukarlah. Pergi ambil kibas, ganti balik. Bukan sosok kata tu jadi kibas. Dah bukan. Tu cerita tak leh. Di situ nak tengok apa dia? Dia nak mengajar pada kita nombor satu, dunia ni bukan milik kita. Walaupun nyawa kita bukan milik kita, walaupun suami kita, isteri kita, mak kita, duit kita, harta kita bukan milik kita, Allah yang punya. Kalau Allah ambil balik, kalau Allah suruh bagi, bagilah, ambillah, redalah. Sebab aku tak simpan dunia dalam hati aku. Biarlah dunia ni hilang, biarlah dunia ni pi, biarlah mati orang tak apa, tapi Allah tak hilang pada aku. Allah tak hilang daripada diri aku. Oh, bila saya cakap sini ada orang marah orang tak? Orang tak setuju dengan saya tak kira apa tak. Janji saya cakap betul. Allah yang kita lebih sayang. Nanti duit saya habis buat korban ustaz, Allah ganti, jangan takut. Dua, setiap apa yang kita korbankan pada jalan Allah, Allah ganti. Dalil, ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhli. apa yang kamu infak pada jalan Allah, Allah ganti balik. Tiga, apa yang kita korbankan ini tuan-tuan, besok di hari kiamat menjadi kenderaan pada kita. Jangan faham lembu tu 7 orang duk kongsi, Allah lembu kecil lagu mana 7 orang duk share ya, mampuilah. Jangan faham lagu tu kat nak oi. Duk tengok besar manalah lembu tu. Hak kongsi dengan aku pula semua besar-besar, 160 kilo semua macam mana dah. Yang keempat, korban ini menghapuskan dosa kita. Macam mana Mat? Dosa-dosa ku macam mana? Ilahi macam mana Mat? Dosa
Tuan-tuan yang saya muliakan, korban ni menghapuskan dosa kita. Tengok bintang di langit, gamak-gamak dosa kita lagi banyak. Tengok pasir di pantai, gamak-gamaknya dosa kita lagi banyak, tuan-tuan. Salah satu cara nak menghapuskan dosa kita ialah korban. Banyaknya bulu binatang. Banyak itulah gamaknya dosa kita diampunkan. Sebelum darah binatang korban tu jatuh ke tanah, Allah dah hapus dosa kita. Jom tuan-tuan, cari jalan macam mana kita boleh cerah dalam kubur. Cari jalan macam mana kita boleh cerah di titian sirat. Yang kita nak lalu lepas ni tuan-tuan, titian sirat dia bukan cerah tuan-tuan, dia gelap. Nu di bawah nu api neraka nu. Yang nak mencerahkan tu apa dia? Taubat. Kalaulah kita boleh berzikir lepas sembahyang, berzikirlah. Kalau kita boleh istighfar, istighfarlah. Kalau itu yang boleh menghapuskan dosa kita. Kalaulah yang boleh menghapuskan dosa kita itu ialah datang berjamaah di masjid, datanglah tuan-tuan. Setiap satu langkah diangkat darjat, setiap satu langkah diberikan pahala, setiap satu langkah dihapuskan dosa, marilah. Kalaulah sujud itu boleh menghapuskan dosa kita, lama-lamalah bersujud bersendirian di tengah malam. Kalaulah air mata itu boleh menghapuskan dosa kita, menangislah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab berapa ramai manusia bila dia mati baru dia fikir hidup. Tapi waktu dia hidup, dia tak pernah fikir pun tentang hidup dia. Bila dia dah mati baru dia fikir, aku nak hidup. Malaikat, hantarkan saya balik ke dunia, malaikat. Waktu nak mati tu pun, laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhan, panjangkanlah umur saya sekejap je, fa asaddaqa, saya nak sedekah, wa akum minas salihin, saya nak buat amal soleh. Dah habis. Waktu awak hidup, waktu awak sihat, awak tak nak sedekah. Macam-macam peluang Allah Ta'ala bagi nak hapuskan dosa. Ada namanya sujud, awak tak sujud. Ada namanya sedekah, awak tak sedekah. Ada namanya pergi haji, awak tak pergi haji pun. Ada namanya pergi umrah, awak tak pergi umrah pun. Ada masanya menghapuskan dosa, jaga mak, jaga bapa, menghapuskan dosa, awak tak jaga pun mak bapa awak. Ada menghapuskan dosa, jaga anak, bagi makan pada anak, awak buang anak awak. Ada yang dikatakan menghapuskan dosa, sembahyang berjamaah, naik darjat orang datang masjid, awak lalu je depan masjid. Ada masanya yang menghapuskan dosa, namanya korban. Awak tak pernah join korban. Jangan kata nak buat korban, nak datang tolong pun tak nak. Jom tuan-tuan, yang mana tak boleh buat korban tahun ni tak apa, tahun depan kita buat. Kalau boleh buat tahun ni, kita ada 4 hari. Hari pertama kita tak buat di masjid, kita 2, 3 boleh buat lagi tuan. Tak ada duit ustaz, tak apa, share dengan isteri. Isteri pun tak ada kerja ustaz. Share dengan isteri. Isteri pun tak ada ustaz. Pergi sekolah saya. Pergi menikah dengan makcik sekolah saya. Umur 69, 84 semuanya ada. Tahun ini tak apa, tahun depan kita masuk. Ustaz, duit saya tak ada ustaz. Kalau gitu jadi sukarelawan. Bawa pisau, bawa apa semua pergi tolong orang. Mudah-mudahan menghapuskan dosa kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah dan Allah masuk kepada itu sahaja manusia kita pada malam ini insyaAllah. Jadi ada kesempatan dan kita akan bertemu lagi. Cuma mungkin ada yang berkata macam mana tahap kesehatan yang berkaitan dengan Alhamdulillah pada malam ini antara tempat yang berkuat kita dapat mengucapkan nama berbeda Datuk dan Sarawak lebih dari 36 tahun berjalan pada Allah. Ini adalah tempat yang pertama di antara tempat-tempat di antara tempat yang terpilih dari 36 tahun lamanya yang berbeda berdakwah. Dan kita biasa dengar yang berbeda banyak macam-macam ujian yang beliau hadapi, dari bawah sampailah ke atas, dari bawah biasa, begitu juga sampailah
di kalangan orang-orang besar dalam amal. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan dakwah sampai tadi di tempat kita berterang kepada Allah. Jadi kita nak dengar sedikit bagaimana yang mereka terus bersemangat untuk sampai juga berdakwah atau di tempat ini yang mereka itu walaupun dalam keadaan ialah situasi yang mereka itu memungkinkan keadaan sekarang ini. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, saya mula berceramah tahun 1990. Di Pulau Pinang ni yang mula-mula saya ceramah di Masjid Permatang Buluh. Mula tu, lepas tu ke Masjid Batu, Masjid Matang Janggui semua. Tahun 96, 97 gitu. Sampailah sekarang tuan-tuan, dah tua bangka dah saya ni. Tapi tak nampak tua kan. Itu masalah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah 36 tahun ramai dah kawan-kawan saya yang dah pergi. Sahabat saya di Pulau Pinang ni yang masih aktif lagi, Datuk Samsuri Haji Ahmad, Ustaz Ruslan Cik Ros, yang saya sebaya lah dengan mereka, lebih kurang tentang dakwah daripada ceramah zaman kaset, ceramah zaman CD sampailah sekarang media sosial. Yang kedua, pengalaman-pengalaman ni adalah ilmu yang sangat berharga. Kalau orang tanya, Ustaz, pengalaman apa? Semua saya ada. Tuan-tuan cakap aja. Pengalaman nak dibunuh ada. Pengalaman nak disimbah dengan asid ada. Pengalaman dicekak dengan 6 jahanam ada. Pengalaman dihalau ada. Saya duduk di rumah sewa, Jawatankuasa Kampung halau ada. Ada. Dihalang ceramah pun ada. Dah sampai tempat ceramah, tak dibenarkan ceramah, balik. 10,000 orang duduk di padang, balik saya kata. Naik kapal terbang sampai di airport, pergi ke tempat ceramah. Bila sampai, ustaz tak dibenarkan ceramah. Naik kapal terbang balik, patah balik entah ni. Bukan naik kereta, naik kapal terbang ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, macam-macam pengalaman. Tengah-tengah ceramah kena serangan jantung, ada. Duduk dalam hospital, orang kata Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal dunia, ada. Apa yang tak ada? Kena santau, pernah. Okey, macam-macam pengalaman. Tapi adakah saya rasa pengalaman itu menyusahkan saya? Tak. Sebab tu kalau tuan-tuan bila diuji dengan kesusahan, keperitan dan sebagainya, ingat, inna ma'al usri, Allah nak bagi senang. Ada? Paling banyak kena ngorak. Ada satu makcik ajak saya kahwin, umur dia 60 lebih. Dia kata, Ustaz, makcik yakin, kak yakin Ustaz boleh bimbing saya ke syurga? Saya kata, tak usah kak, ada rahsia. Umur 63, saya tak sampai lagi. Ustaz, walaupun Ustaz muda pada kak boleh terima Ustaz? Saya kata, memang kak boleh terima, aku tak boleh terima. Ni parah tuan, ni masalah tuan-tuan ni. Macam-macam tuan-tuan. Yang paling saya suka, bukan suka, ada satu pengalaman, Ustaz, saya isteri orang, soalan, saya nak kahwin dengan Ustaz. Kalau Ustaz nak, saya nak minta cerai. Oh, dahsyat tuan. Yang peminat fanatik mat, ikut saya dari Johor sampai Perlis, bagi bunga atas pentas. Oh, sudah. Dia main rumah saya naik teksi, bagi bubur kacang. Bubur kacang. Dia tak boleh bagi ni, nak bagi ke Ustaz. Isteri saya pun makan ngok-ngak. Makanlah tu peminat abang pada Johor, dia ikut abang tu. Ya ke abang? Dia langkah tu bubur kacang tu tuan. Astagfirullahalazim. Macam-macam pengalaman tuan-tuan ni. Tapi ingat, Allah nak bagi kita ujian, bukan menyusahkan kita. Nabi Ibrahim, Allah bagi dia ujian korban. Adakah dia susah? Sampai sekarang kita ingat pengorbanan Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Kalaulah dia tak buat, apa jadi? Ni, kalaulah nak Siti Hajar tu kata dekat Nabi Ibrahim, bang, apa bang? Nabi Ibrahim bila dia tinggalkan Siti Hajar di Mekah dengan Nabi Ismail, mana ada wifi?
Kita kalau tinggalkan isteri, tuan-tuan tinggal, ada wifi, dia selamat tau. Wifi tak ada, duit tak ada, kad kredit tak ada, IKEA pun tak ada. Kedai runcit Maidin pun tak ada, nasi kandar Salam Maju pun tak ada. Depa dua beranak duduk dalam gelap di Mekah. Batu semua ni. Nabi Ibrahim lepas-lepas dia letak buat rumah kemah sikit, dia balik Baitul Maqdis. Bang. Nabi Ibrahim tak kalih belakang dah. Pak, tak ada lah tuan-tuan. Abang tinggal kami sini bang? Ya. Kami dua beranak bang? Ya. Abang mana? Balik Palestin. Allah kah yang pesan suruh tinggal kami sini? Ya, Allah yang suruh. Tak apa, kalau Allah suruh tak apa, saya yakin Allah jaga kami. Abang pergi lah balik. Cuba Kak Som, suami pergi umrah. Abang nak berangkat bila? Besok. Abang tinggal duit tak? Duit 2 minggu bang, 2 minggu. Abang tinggalkan hang dengan Allah. Agak-agak suami tu boleh pergi Mekah tuan-tuan. Dia terajang turun tangga rumah flat, jatuh krok. Isteri terajang. Tapi tudung labuh pergi ke punggung. Yakin apa tuan-tuan? Siti Hajar tu punya yakin, susu sampai kering. Lah Allah bagi dekat dia Zam-Zam. Sampai sekarang kita minum air Zam-Zam. Nabi kata kalaulah dia tak kepung Zam-Zam, dia biarkan air Zam-Zam tu mengalir jadi sungai air Zam-Zam di Mekah. Pasal dia kepung jadi telaga. Sebab tu tuan-tuan, Allah bukan benci dia orang, Allah bukan benci Nabi Ibrahim, Allah tak benci Ismail, Allah tak benci Siti Hajar. Allah dia bagi kebaikannya sampai kiamat. Sebab tu kalau kita sekarang diuji dengan sakit, dengan susah dan sebagainya, Allah bukan benci. Allah nak bagi benda lain. Sikit kesusahan kita di dunia ni tuan-tuan, mudah-mudahan syurga untuk kita. Sabar. Apa yang orang tak fitnah saya tuan? Macam-macam orang fitnah. Orang boikot. Dulu saya mengajar kitab Bahrul Mazi tuan-tuan. Orang hantar balik kitab tu di rumah saya. Dulu saya buat kaset, orang jual saya ceramah saya dengan kaset, dia pun bakar kaset saya tuan-tuan. Punya kuatnya sentimen. Tapi saya tetap saya yakin Allah ada. Sekarang Allah uji macam-macam. Ada Allah uji saya dengan sakit kulit. Kulit saya sakit. Dengan sebab saya sakit kulit, saya hari ini tiap-tiap tahun saya bawa jemaah saya pergi berubat di tempat saya di Madinah. Saya dapat alamat pergi berubat di Madinah. Bila saya pergi, tempoh 3 hari saya berubat, kulit saya jadi kering, hanya tinggal kenangan saja. Luka, berdarah, meleleh darah, kering dalam tempoh 3 hari. Kalau saya tak sakit kulit, saya pun tak dapat satu tempat yang sangat istimewa di Madinah. Jadi abang-abang kalau nak tempat yang hebat tu, minta sakit kulit. Duk saja-saja keluar darah, duk saja-saja kena toreh, nak ambil air semayang kena toreh, nak ambil air semayang luka, sejengkai luka ni. Tak apa, saya tak nak marah. Allah uji dengan sakit. Sampai doktor pun tak tahu, you ni sakit apa, dia pun tak tahu. Serupa yang sakit jantung saya baru ni. Saya sihat, saya masuk dalam wad, semua sihat. Saya hanya buat annual check up. Saya bukan sakit jantung tak. Bila masuk dalam bilik tu baru tahu, loh, 6 harakat lah. Doktor Cina tu kata kat saya, Datuk mengucap, Datuk. Pembantu dia, sister India, Datuk mengucap, dua-dua suruh mengucap. Seorang Cina, seorang India tuan. Depa faham tuan. Bagus doktor dengan ni. Baru saya tahu dan baru depa tahu, padahal CT scan cantik, echo cantik, semua cantik. Macam mana ustaz boleh hidup sedangkan ustaz dah sumbat 100%? Mana saya tahu. Sedangkan dia boleh cakap sebelum saya buat. Kalau Datuk tak nak buat pun tak apa, semua everything semua okey lah. CT scan cantik, semua cantik, tak payah buat pun tak apa. Saya kata buatlah, alang-alang dah masuk, buat je lah. Buat NGO sajalah. Bila buat tuan-tuan, oh sudah tuan-tuan. Dia bagi pula ubat bios, tak boleh tidur.
2 kali buat abuse, saya tak tidur. Saya tengok dia tuan-tuan, kebir-kebir mata tuan. 6 kali tuan-tuan ni cocok masuk keluar ni. Saya kata, ya Allah, kalau ini boleh menghapuskan dosa aku 10 kali pun tak apa. Saya tengok tu daripada awak masuk kabel tu, bukan kecil kabel tuan-tuan. Saya tengok, Datuk nampak ke apa saya buat? Nampak. Tambah lagi 10 ml bagi dia tidur. Tak tidur juga tuan-tuan ni. Tak apa tuan-tuan, dosa saya banyak. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa saya. Yang paling penting, mudah-mudahan Allah gantikan kesusahan ini dengan benda yang lain. Sebab tu kalau tuan-tuan diuji, korbanlah untuk Tuhan. Pengorbanan itu insya-Allah Allah balas dengan yang terbaik. Dan yang kedua, target saya pun tahun 2016 saya kena serangan jantung di Kelantan. Dalam ambulans tu saya dah mengucap dah, kalau takdir Allah matikan saya dalam ambulans ni, saya reda ya Allah. Serupa dalam bilik ICU baru ni, kalau Allah takdirkan saya mati dalam keadaan ni, saya reda. Tiba-tiba doktor kata pada saya, pada nurse, pada semua orang dalam bilik tu, call his wife, panggil masuk isteri dia sekarang. Saya bila doktor kata panggil isteri masuk, saya dah, aku reda je lah. Itu tanda-tanda kritikal lah. Isteri dah dipanggil masuk dalam bilik OT, suruh sign. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, duduk 3 hari, duduk dalam bilik ICU. Pukul 4 pagi saya tengok orang depan saya tu. Orang depan katil saya pun tengok saya lagu tu. Berlawan tengok kami tuan-tuan. Saya kata dia lagi teruk pada aku. Aku kena kuat. Dia lagi teruk pada aku. Oh sudah tuan-tuan. Tiap-tiap kali dia bentuk saya bangkit. Jaga tuan-tuan. Tak boleh tidur. Dia lagi teruk pada aku. Aku kena kuat. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah duduk 3-4 hari balik. Doktor kata rehat. Rehat betul-betul. Saya kata tak, rehat saya ialah mikrofon. Dapat mikrofon saya sihat. Itu petua saya. Jadi abang-abang kalau sakit jantung minta pegang mikrofon, insya-Allah sihat tuan-tuan. Saya kata saya kena sihat sebab saya ada sekolah, saya ada pelajar-pelajar yatim, saya ada orang-orang tua yang saya bela beratus-ratus orang di Ipoh. Kalau saya sakit, sekolah ni pun sakit. Sebab tu saya kena kuat, alhamdulillah. Jadi insya-Allah malam besok kita di sini lagi Di mana? Simpang 4 lah. PA saya ni macam mana ni, bagi tarikh dekat-dekat tempat ni saya pun tak tahu. Mesti dia tak tengok map ni tuan-tuan ni. PA saya ni tak tengok ni. Jadi insya-Allah malam besok kita sambung lagi insya-Allah. Malam esok tajuk apa? Tajuk korban juga. Korban juga. Tiada terkira korban yang ku berikan, korban berupa budi dan rasa, asyik memuja. Itu Mak Jais nama dia. Lagu cerita korban tuan-tuan. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak lagu yang banyak, kita buat ceramah di luar tuan-tuan. Baik, insyaAllah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, dapatkanlah produk-produk Al-Barakah tu. Saya tak minta duit, saya tak minta apa pun tuan-tuan. Ada yang kata Ustaz Kazim ni sekali ceramah 5,000 pembohong tuan. Ada yang kata Ustaz Kazim sekali ceramah 10,000 dia minta hotel lah, apalah, pembohong tuan-tuan. Saya tak pernah letakkan bayaran. Nak bagi berapa, bagilah. Tak pernah saya minta hotel, tak pernah saya minta parking. Jangan tunggu saya. Jangan sediakan parking, jangan sediakan makan. Saya tak mau. Kalau tuan-tuan berdiri ramai-ramai AJK dekat pintu tu, tunggu saya tobat laut, saya tak masuk tuan. Siapa yang bangun waktu saya selawat, saya tak akan masuk. Waktu saya masuk dengan selawat tuan-tuan, tak akan masuk tuan-tuan. Selawat dah habis-habis. Sebab saya tak nak nyusah dengan orang. Kalau bagi sagu hati, saya ambil untuk sekolah. Kalau ceramah dah habis, tak bagi sagu hati pun tak apa. Sebab saya tak minta, habis ceramah saya balik. Kalau tak bagi cukup, bagi tapi tak cukup, tak apa, jemput lagi, saya tak datang dah. Bukannya susah tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Baik, kita jumpa malam besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله